Masya Allah, kita nak pergi ke Man Mila Nasi Lemak di Kulai. InsyaAllah kita bersama dengan Amir Sab. Kita nak jumpa Zack Cool. Bukan Zack Cool, Zack Gaming. Zack Gaming La ilaha illallah. Dia memang nama dia Zack Gaming. Sudah sampai Kulai. InsyaAllah. Mantap, orang-orang macam tu wah. Masya Allah, dah sampai Kulai. Kena mesti mau renew lah. Masya Allah guys, kita dah sudah sampai Man Mila Nasi Lemak panas. Masya Allah. InsyaAllah kita dah sampai dah Nasi Lemak Man Mila Sontong Selambak bersama dengan Ustaz Syarizan kita dengan Yusri. Masya Allah. Kat mana ni Yusri? Dekat Nasi Lemak Man Mila Sotong Selambak. Selambak kita tengok selambak ke tak selambak. Lagi kita tengok. Bersama dengan kita punya Masya Allah, la ilaha illallah. Raja Muhammad Fadli. Nur Fadli. Oh ni. Ini dia. Mana dia? Nama nasi, nama nasi. InsyaAllah, jom. Duduk. Mana? Duduk mana ni? Toilet. Makanan sihat. InsyaAllah makanan sihat. Makanan sihat. Allah bagi sihat. Makanan sihat. Kita nak bagi tempat restoran lah. Boleh. Kita nak buat lah. Tempat tu kecil tak besar. Badan tinggi iman rendah. Allah. Iman rendah. Ya Allah. Yang kita masih sangat. Apa tinggi tu? Susah betul telefon abang ni. Selamat makan. InsyaAllah. So apa yang menarik dekat sini Zack? Nasi lemak bang. Nasi lemak Nasi lemak sotong Selambak bang. Betul ke selambak? Memang Selambak bang. Ya, serius lah. Betul tak main-main. Real Yang penting Allah bagi sedap. Yang penting kena buat usaha kamu lah. Okey. Saya sotong Zack. Sotong. Yang banyak ke nak yang biasa? Banyak. Banyak tu. Banyak tu. Banyak portion dia. Tak ada. Banyak tu ni. Itu nasi ada. Ada yang tengah tu banyak. Dari tu yang kanan tu. Yang banyak tu. Ada banyak. Banyak je lah semua banyak nasi padang. Yang mana spesial yang makan? Kalau yang sotong yang makan dulu. Yang spesial Jom, dah cuba dah nak. Nasi lemak sotong selambak 11, lemak ayam bakar 1. Saya. Yalah, ni apa benda ni? Ini air kelapa fresh punya. Allah bagi sedap.
Banyak. Sini. Kawian. Nampak ni. Kawian nisab ni. Weh, macam lah jangan salah hair. Okey, ni nisabnya. Nisabnya. Nisabnya Ni nisabnya. Ni namanya nasi lemak ayam madu. Pasal pasal nak bermadu namanya. Balik ke? Tak ni. Yeah. Macam mana ya? Ya, ke mana ya? Mana ya? Orang ya kulai juga. Kulai. Kedai apa? Man Mila ya. Man Mila. Kopi lemak panas, sotong selambak. Sama. Sotong selambak. Apa yang selambak? Sendiri. Sotong. Kalau kita ucapkan ni baiklah. Bismillahirrahmanirrahim barakatuh. Influencer kita nama Jebak. Ini nama Jebak. Dia ada produk baju sendiri. Siapa nak dapatkan baju Jebak boleh dapat. InsyaAllah kita makan nasi sotong selamat, sotong selambak. Masya-Allah. Let's go, kita try. Masya-Allah, Allah sedap kan, nampak sedap. Tapi yang sebenar-benarnya yang bagi sedap cuma Allah. Benar. Insya-Allah. La ilaha illallah. InsyaAllah kita try nasi lemak sotong selambak. Memang banyak gila. Potong dia banyak bang? Banyak. Memang banyak. Bukan 2 orang boleh makan ni. Benar. Rasa dia okey, sedap. Saya suka sambal dia, saya suka. Sambal ni. Ha? Mak-mak Mak punya sambal ha. sedap. Alhamdulillah Allah bagi sedap. Allah bagi sedap insya-Allah. Gambar. Dia pakai beras basmati ya? Ha? Beras dia basmati ya? Beras dia pakai beras apa dia? Basmati ya? Bukan. Ini dia Dry ni. dry ya? Dia kukus tu. Terus mahal lah. Dia mahal lah. Dia kukus. Nasi dia sedap lah. Sedap lah. Orang yang paling sibuk sekali. Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Anda mesti VIP orang keluar jalan Allah ni. Ada tak VIP ni? Kita tamu Allah. Sedap. Allahu Akbar. InsyaAllah ha? Allah dah beli dah. Tapi kita masih menyimpan lah. Kita rasa kita punya. Hantar je. Allah minta masa bagi masa. Kan? Allah minta diri kita hantar kau jangan keluar. Kan? Saya tak pernah sambal. Allah bagi Haji Abdul Rahman dan seluruh keluarga makan dalam surga Allah SWT. Haji Abdul Rahman bagi kami makan. Amin. Tengok apa yang kurang dengan tambah ke? Guys. Kurang ni. Saya tambah belah. Potong dah boleh panas. Oh, yang special panas. Okey, insyaAllah. Okay, kita makan ni nasi lemak sotong selambak. Biasa kedai lain kita selak nasi baru jumpa sotong. Tapi kedai ni selak sotong baru jumpa nasi. Masya-Allah. Ibarat Allah. Ya Allah, ya Allah. Kedai ni tak ada ikut. Insya-Allah. Jom jemput datang di Kulai. Sedap. Man Mila nasi lemak panas. Man Mila nasi lemak Sedap insya-Allah. Jemaah 40 hari. Man Mila. Ilallah. So kita dah habis makan. So kita nak balik insya-Allah. Ada nasi ayam gepuk, ada nasi lemak panas. Kedai dia boleh datang insya-Allah. Bapak Denis, ke Pak Denis. InsyaAllah.
InsyaAllah. Terima kasih, Zai. Nanti kita masak-masak. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih datang. InsyaAllah. Siap dah. Jom. Doa untuk kami insya-Allah. Jumpa kita salam. Salam.